Saya memang simpan duit anak, untung banyak dekat public gold. Saya dengan suami pun nak simpan dekat public gold. Terima kasih Puan Yana yang komen. Memang bila kita bukan menabung duit, tapi kita menabung emas, nilainya makin meningkat. Beza dengan kita simpan duit. Itulah beza orang yang menyimpan duit dengan yang menyimpan emas. Testimoni penyimpan emas, Puan Bella. Puan Bella ni dia cerita, dia keluarkan masa tu dia ni buat untuk anak dia tahu. Perempuan yang nak saving untuk anak, dengar ni. Share dekat kawan-kawan. Yang dah ada anak tu nak buat saving untuk anak nanti untuk masa depan. Dekat mana tempat yang berbaloi untuk ganakan simpanan duit anak ni tuan-puan? Dekat emas. Puan Bella ni dia keluarkan KWSP dia RM5,000 masa tahun 2021. Masa tu harga per gram dalam 243. Dan dia dapat keuntungan masa tu dia jual. Masa harga emas naik, dia dapatlah 20 gram. 20 gram. Lepas tu, masa tu harga dia 330 gram. Kalau 20 gram masa tu, 20 darab dengan 330, masa tu dalam 6,600. Tapi kalau kita kira 20 gram pada tahun 2025. Okey, kalau dia tak jual lagi 20 gram dia tu, kita darabkan dengan RM600, RM600 untuk 1 gram tau. Jadi 20 gram tu dah bernilai RM12,000. Jadi benda yang paling tak rugi untuk tuan-puan adalah bila tuan-puan alihkan duit anak, dapat duit raya ke, dapat duit anak-anak tuan-puan kan comel. Birthday dia ramai orang bagi. Jadi buat apa tuan-puan? Duit anak tu jangan guna. Buka akaun khas untuk anak. Jangan campur. Khas untuk anak, tak akaun percuma je. Boleh mesej saya, tengok pin video, saya bantu sebaiknya. Follow for more tips and more story. Sebab apa? Sebab emas ni tuan-puan, nilainya sentiasa meningkat dari tahun ke tahun dan meningkat 10%, malah lebih lagi. Kena follow. Boleh tanya di ruangan komen.